Viral video penampilan drum band di acara haflah madrasah jadi sorotan netizen kerana caranya tujuh perempuan sebagai anggota drum band tampil ke atas pentas sambil berjoget menarik perhatian ramai di media sosial. Dalam klip yang tersebar, rakan mereka yang ada aktif dan busana yang dipakai iaitu celana ketat putih yang dipadankan dengan rok mini mencetuskan pelbagai reaksi daripada warganet. Sebagaimana dilaporkan, ramai netizen mempertikaikan kesesuaian persembahan itu dalam konteks acara agama yang sepatutnya bernuansa sederhana dan sesuai dengan nilai madrasah. Namun pihak berkuasa agama dari Kementerian Agama Kemenat Kabupaten Pati memberi klarifikasi penting kejadian itu bukan berlaku di Pati Jawa Tengah seperti yang dikaitkan dalam narasi video viral. Setelah disiasat, lokasi sebenar kejadian itu berada di Bakung Guntur, Demak. Kemenat Pati menegaskan tiada acara haflah akhir rusanah yang diadakan di Pati oleh madrasah Hianatul Talibin dan naratif lokasi di Pati adalah salah. Netizen turut menyoroti bahawa apa yang dilihat dalam video tersebut kurang mencerminkan etika dan kesopanan yang diharapkan dalam acara pendidikan agama kerana pergerakan dan kostum tidak selari dengan norma religius menurut sebahagian pendapat di ruang awam. Hobbies gembira kongsi tiada takut. Syuk Hobbies suka kongsi sepanjang hari. Inilah Syuk Hobbies YouTube channel.